One is your favourite colour, which is PCS colour. Dan satu warna pink. Tapi Bella ke tak ada sebelah. Allah. Okey. jangan kata macam ni. Tadi cara tu tu. Dia oh dah. Oh ya, okey. Alhamdulillah. So bila dia dah siap. Untuk akan menanti. Untuk pasal benda ni. Betul you see one of the first to lapor terus kerja habis. Saya cuma Mission complete. Yeah, mission complete. Mission complete. Yeah, mission complete. Mengenai para tu, adik kahwin cepat. Itu je aku boleh cakap. Saya suka tengok adik saya macam gitu. Saya jarang nampak dia happy bila tengok tiba-tiba dia bermesra sampai tahap macam gini. As a brother, it's very satisfying. I love seeing my brother happy. So bila tengok dia macam gini, I'm very supportive. Saya rasa Bella tu okay. Bella jangan dengar cakap orang, Bella. Kalau you dengan Sadiq okay, layan aja. Saya sebagai abang, bila saya tengok adik saya happy, saya support. Dan kalau you tanya saya kalau saya restu ke tak, of course saya nak tengok adik saya happy. Well, tengok pada sikap dia sanggup berenang dia satu penjuru ke penjuru yang lain. Macam William sangat tu. Mak dia pun dia tak pernah buat, dia tak pernah berenang, dia tak pernah naik gunung, naik apa semua sekali. Kan. Tapi kita tengok Next lah. level. Next Kita level. tengok lah. Macam Romeo and Juliet. ada perasaan apa-apa yang special tak ada? Special kat sini. Orang seperti saya lah. Joking-joking ni nanti orang sudah jadi tajuk berita. Dia diam jadi dua kayu. Cuba tanya kenapa dia ada kat sini pula. Someone going to cut his hair. Are you ready? I'm born ready. Jadi oppa. Kena tengok, kena tunggu. Are you ready? I'm born ready. Kita ayat tolong jawab. Selepas kita ada lebih satu hari beraktivitas bersama dan nak katakan saya betul-betul sungguh. Oh bilang hanya dirimu yang menyaksikan segalanya. Oh bilang tolong aku katakan padanya.
ku cinta dia. Macam nak kahwin. Bella dia skema. Warna favourite je warna putih. Tu macam saya pergi sekolah agama je kalau saya pakai. Bella pula skema. Bukanlah, dia kalau pakai putih dia bukan nampak macam pergi sekolah agama. Nampak macam nak kahwin. Macam nak kahwin. Macam nak kahwin. Orang cakap saya dah berisi. Berisi sebab bahagia kan? Alhamdulillah. Siapa yang cakap? Lagu apa? Just. Dia buka lah. Sebab you banyak tak tahu lagu Melayu, saya kena memperkenalkan. Sebab seumur hidup kalau nak nyanyi lagu patriotik sedih juga. Kan tidur malam-malam. Negaraku. Agak-agak lah, tak adalah sampai negaraku. Tak, tapi lagu Siti Nurhaliza yang nyanyi masa tu best gila. Kurik kundi. Kurik kundi ha. Dah on replay banyak kali lah. Ya. Kalau tinggi untung jadi bintang. Oh, kalau rendah masih jadi intan. Tengok, betul lah tu. Maksudnya tak salah jadi rendah. Betul? Macam defensif lah. Yelah. Pahitnya kopi ni. Tapi tak penting. Yang penting kisah kita yang manis. Selamat direnjis. Masya Allah, tabarakallah. Kita jumpa. Selalu kita tengok live TikTok. Masya Allah, tabarakallah. Saya tengok live. Live betul lah Kak Zila. Live depan mata. Ni live betul ni. Live depan mata. Betul lah dia kata tengah dating. Tu lah. Bahaya kalau dating kat sini. Kita hari tu tanya-tanya kan? Ya betul. Kita sebab puas hati kita. Betul. Puas hati kita nampak depan mata. Kali betul lah Kak Zila. Betul lah. Itu saja respon dia. Yang punya reaction tu mahal. Reaction yang tak ada reaction. Ya. Reaction yang senyap. Tak, dia tak panggil lagi nak bagi reaction. Tak apa, kita doa yang baik-baik. Betul. Doakan yang baik-baik. InsyaAllah YB. Nombor 1 ke nombor 10? Nombor 1 ke nombor 10 tak penting. Yang penting adalah pengakhirannya. Sebenarnya memang macam Wayu cakap lah, dia dah kena jual sebab dia rasa memang takdir. Sebab yang Terima kasih kerana menonton video di My Paparazzi. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng. Bye, jumpa lagi.